Inilah Koma, gerai yang menjual ayam goreng yang best dan sedap dekat Ipoh ni. Crispy Chicken Baba. Untuk Koma yang tak tahu, lokasi gerai ni dekat depan Masjid Al-Hidayah Pengkalan Pego. Untuk rekod, ini kali kedua awak datang sini. Apa yang awak gemar pasal ayam goreng dekat sini, dia punya tepung tu tak tebal sangat. Ayam pula crispy, lepas tu saiz dia memang besar-besar best. Ayam goreng ni kalau makan dengan sos memang lagi syahdu Koma. Ni pula ayam cheese. Yang awak ambil ni 6 pieces, RM13. Kau mau tengok salutan cheese dia, memang tak kedekut betul. Ayam cheese ni pun awak gemar sebab dia punya cheese tu dia tak muak sangat. Makan macam tu pun dah sedap. Yang ni ayam Koreas. Harga dia sama je macam ayam cheese tadi. Dia punya sos Korea tu pada awak tak pedas sangat, tapi kalau makan panas-panas lagi layan. Menu seterusnya burger ayam crispy. Patty ayam dia memang besar. Dan patty ayam crispy ni masa tengah awak makan, dia punya juicy tu memang meleleh. Dan Koma yang mana nak makan roti john kat sini pun ada. Boleh pilih inti ayam tak pun daging, nak campur pun boleh. Menu seterusnya roti john. Macam awak gemar roti john yang sos dia banjir. Untuk macam ni memang ngam. Menu terakhir awak cuba, ini barang-barang rare ni, wrap john. Siapa yang penggemar wrap, Koma boleh try wrap john ni. Jadi kepada Koma yang nak try ayam goreng yang best dekat Ipoh, boleh try dekat Crispy Chicken Baba.